Jam ni dia ada offline map, benda yang jarang-jarang ada lah untuk jam yang berharga bawah RM1,000. Selepas lebih kurang 5 tahun beraksi, aku punya T-Rex Pro ni telah pun out of service. Dan hasil pembacaan aku, dia adalah disebabkan oleh masalah bateri. Jadi nanti aku mungkin akan tukar dia punya bateri lah. Kalau korang tahu mana-mana kedai yang boleh tukar bateri untuk jam yang macam ni, boleh tulis dekat ruangan komen. Tapi untuk sementara waktu, aku akan pakai jam yang ini, T-Rex 3. Sebelum ambil T-Rex 3 ni, aku ada bandingkan jugalah dengan beberapa brand macam brand G, brand C dan banyak lagi lah. Dan akhirnya aku pilih untuk stay dengan brand Amazfit ni juga. Dan antara benda yang aku suka pasal jam ni, dia ada offline map. Benda yang jarang-jarang ada lah untuk jam yang berharga bawah RM1,000. Benda ni pada aku memang sangat-sangat function lah. Seterusnya, jam ni dia ada built-in memory, so korang boleh masukkanlah lagu favourite korang dalam ni, dan kemudian korang boleh play terus daripada jam ni lah. Tapi dia tak ada speaker tau, korang kena connect dengan earphone bluetooth. Memang untuk korang yang ada earphone bluetooth lah, so korang boleh dengar lagu direct daripada jam ni sahaja. Dan function yang aku rasa agak menarik, dia ada Zepp Coach. Yang ni kira korang ada jurulatih peribadi lah, yang mana jam ni dia boleh buatkan training plan untuk korang. Contoh macam aku ni, aku target untuk dapatkan larian 5 km bawah 30 minit lah. Dan aku tak pastilah benda ni akan tercapai atau tidak. Sama-sama lah kita tengok nanti daripada semasa ke semasa. Yang ni memang dia dah siap buat plan untuk aku lah. Tinggal lagi aku nak buat dengan tak buat je lah. So itu dulu buat masa ni. Nanti aku akan update daripada semasa ke semasa. Kalau korang pun berminat untuk dapatkan T-Rex 3 ni, link aku dah sediakan. Sama-sama kita tengok progress kita.